Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman wa fahman wa 'amalan. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudalla aw nadhlima aw nudhlama aw nazilla aw nuzalla aw najhila aw nujhala alaina wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita sekali lagi pada pagi ini, pada pagi hari Jumaat Sayyidil Ayyam, penghulu bagi segala hari, untuk kita sama-sama menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang dimana kita membincangkan banyaklah kan mengenai sifat-sifat mazmumah dalam hati kita, kan maksiat-maksiat dilakukan oleh anggota-anggota zahir kita, adab-adab kita dengan guru kita, kan ada anak murid dan juga dengan guru mereka, kan. Dan juga insya-Allah pada hari ini, pada pagi ini, kita akan masuk pula pada topik yang baharu, iaitu adab-adab dengan ibu bapa. Adab-adab dengan ibu bapa, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah bincangkan mengenai adab-adab dengan Allah Taala. Kan kita dah bincangkan mengenai adab-adab dengan orang alim, dan juga yang ketiga dengan adab-adab dengan seorang murid, adab seorang murid itu. Dan juga fasa yang keempat apa? Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Fasal yang keempat ada adab dengan ibu bapa. Fasal yang keempat ada adab dengan ibu bapa. Apa kata penulis rahimahullah? Ada adab seorang anak terhadap ibu bapa ialah, kat sini dia akan menyebutkan sebanyak 13 adab. Ya, silap, 12 adab. Dia akan menyebutkan mengenai 12 adab. Dan juga ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adab kita dengan ibu bapa ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, kan. Dan juga kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, telah wajibkan manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, memesan kepada orang Islam, kepada kita semua, untuk kita membuat baik kepada ibu bapa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga kalau kita tengok konteks ayat ini, dia sebenarnya ada kisah yang menarik di sebalik ayat ini, kan. Wasainal insana biwalidayhi husna, kan. Ada konteks ataupun ada kisah yang menarik yang berada di belakang ayat ini, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga ia ada kena mengena dengan seorang sahabat Nabi yang agung yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi yang di mana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau adalah antara orang Islam yang pertama masuk Islam di Mekah. Beliau adalah antara orang Islam yang masuk Islam di Makkah, kan. Makkah Al-Mukarramah. Kita tahu bahawasanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermula di Makkah selama 13 tahun, kemudian bersambung di Al-Madinatul Munawwarah selama 10 tahun, kan. Jadi pada awal 13 tahun itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, ketika itu banyak berlaku halangan, kan, halangan dan juga tentangan daripada kaum musyrikin Makkah ketika itu terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang susahnya, kenapa? Yang susahnya adalah kebanyakan tentangan yang dihadapi oleh para sahabat di Mekah adalah kebanyakan tentangannya datang daripada ahli keluarga sendiri. Tentangannya datang daripada ahli keluarga sendiri, kan. Ada yang anak masuk Islam, bapa tak masuk Islam. Ada yang bapa masuk Islam, anak tak masuk Islam. Ada yang suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam. Macam itulah,
kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kan, ada beberapa mereka yang isteri masuk Islam tetapi suami tak masuk Islam kan. Jadi ketika itu susah kan, berlakunya peretakan keluarga disebabkan berbezanya agama kan, antara Islam dan juga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada antara yang menghadapi masalah ini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang di mana beliau masuk Islam ketika mana umur beliau 17 tahun. Ketika mana umur beliau 17 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga ketika itu mak beliau tak masuk Islam. Mak beliau tak masuk Islam, dan juga apabila mak dia tahu anak dia sudah masuk Islam, ketika itu mak dia sangat marah kan, mak Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga mak dia ni tahu bahawasanya ada ayat Al-Quran yang menyuruh anak untuk mentaati ibu bapa. Ayat ni lah, wa wasainal insana biwalidayhi husna kan, dan kami iaitu Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada manusia iaitu orang Islam kan, untuk berbuat baik kepada walidaih, kepada dua ibu bapa mereka. Jadi emak Sa'ad bin Abi Waqqas ni buat apa? Dia kata, aku tahu bahawasanya Tuhan kamu suruh kamu untuk mentaati ibu bapa. Jadi gitu. Dia apa dia buat? Dia kata, aku takkan makan dan minum sehinggalah engkau keluar daripada agama Islam. Dia kata gitu dekat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kan. Dia kata kat Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ni mak engkau kan, kau kena taati aku, dan juga aku tak akan makan dan minum sehinggalah engkau keluar Islam, murtad kan, keluar daripada Islam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Pandai jugalah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kira orang panggil apa? Panggil mogok lapar kan. Mogok lapar kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga benda ni berlaku berhari-hari kan, berlaku lamalah kan. Setiap kali nak suap makan kan, dia tutup mulut. Setiap kali nak suap makan, dia paling kepala gitulah kan, mogok lapar. Mogok lapar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tapi sahabat Abi Waqqas dia tetap juga dengan keislamannya, keimanannya kan, dan juga ditetap tu kan, sehingga dia kata apa dekat apa ni, dekat mak dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Dia kata, ya ummah, law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadha fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu kepada mak dia? Wahai mak aku, kalaulah engkau mempunyai 100 nyawa sekalipun, dan nyawa tu keluar satu persatu disebabkan kau tak makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka aku tidak akan keluar daripada agama aku, tinggalkan agama aku. Nak kata apa? Nak kata kalau kau satu nyawa kan, kau tak makan beberapa hari, mati satu nyawa. Kau tak makan lagi beberapa hari, mati satu nyawa. Sampai 100 nyawa sekalipun, nescaya aku tidak akan meninggalkan agama aku kan. Fa in syi'ti fakuli kan, wa in syi'ti fala ta'kuli kan. Lepas tu kalau kau dah tahu benda ni, kalau kau nak kau makan, kau tak nak kau tak makan. Gitu kan. Nak kata gitulah. Allahumma salli ala sayyidina. Dia bagi ultimatum kan, dia bagi pilihan kepada mak dia kan. Dia kata, wahai mak kan, kau buatlah apa sekalipun, kau tak makan sekalipun, kau mati sekalipun, aku tak akan meninggalkan agama aku kan. Sekarang ni kau makan atau kau tak makan, aku tak kisah. Gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu barulah mak dia makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menyokong perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu sambungan bagi ayat ini, iaitu apa? Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun kan. Apa lagi sambungan ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan aku dalam ibadatmu dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada akulah tempat kembali kamu semua, kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah mengerjakan. Nak katakan apa? Nak katakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati kedua ibu bapa kita. Tapi kalaulah ibu bapa kita ataupun sesiapa sekalipun kan, atau nenek ke ataupun moyang ke dan juga lain-lain, kalaulah sesiapa sahaja yang menyuruh kita untuk
mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati kedua mereka, kan? Kerana apa? Kerana kepada kami lah, iaitu Allah SWT, engkau akan kembali, dan kami akan memberitahu ataupun akan menerangkan kepada kamu semula segala apa yang kamu telah kerjakan nanti hari kiamat nantilah, kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi nak katakan apa? Nak katakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang Islam untuk mentaati kedua ibu bapa mereka, tapi ada had dia, kan? Ada had dia. Kalaulah dia suruh untuk perkara maksiat, dia suruh untuk perkara kekufuran, dia suruh untuk perkara syirik dan juga lain-lain, ketika itu tak wajib untuk mentaati mereka, bahkan tak boleh mentaati mereka, kan? Apa kata tu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kan? Tiada ketaatan kepada makhluk, kan, dalam bab membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, faham itu konteks lah, itu konteks dia. Kita diwajibkan untuk mentaati ibu bapa, tapi kalaulah sampai membawa kepada syirik, membawa kepada dosa, ketika itu Allah Subhanahu wa taala kata jangan mentaati mereka. Begitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan banyak lagi lah sebenarnya, banyak lagi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mentaati ibu bapa kita. Itu nantilah, baik, insya-Allah. Jadi apakah ada adab seorang anak kepada ibu bapa? Baik, yang pertamanya adalah hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa. Hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa selagi mana tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana benda tu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib seorang anak itu untuk mentaati segala perkataan ibu bapa dia. Mak ayah dia suruh balik pukul 7, balik pukul 7. Kan, balik pukul 7 contohnya lah, kan? Mak ayah dia suruh balik pukul 7, jangan keluar malam, kan? Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak ayah dia kata jangan keluar, jangan pergi jauh-jauh, kan? Jangan pergi sampai bandar sebelah, contohnya lah, kan? Tak boleh, hukum dia haram. Ketika itu jatuh hukum dia haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan perkara sunat, kalaulah melanggar perintah ibu bapa, ketika itu perkara sunat itu kita tak boleh buat. Contohnya nak pergi umrah sunat lah, bukan umrah wajib, umrah sunat, kan? Ada pergi haji sunat, contohnya lah, kan? Ketika itu perlu mendapat izin ibu bapa. Nanti kita akan sentuh lagi. Perlu mendapat izin ibu bapa. Kalau ibu bapa kata, kan, contohnya itu umrah sunat ataupun itu haji sunat, mak ayah kata tak boleh, ketika tak boleh, hukum dia haram. Kita pergi tu haram hukum dia. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pergi tuition, contohnya, kan? Dia kata nak belajar lebih lagi, kan? Nak belajar lebih, nak dapat keputusan SPM cemerlang, contohnya lah, kan? Dia kata nak pergi rumah kawan, nak belajar tuition. Ketika itu kalau lah mak ayah kata tak boleh, hukum tak boleh, kan? Kita tak boleh kita untuk pergi ke tempat itu, walaupun tempat itu baik, tapi disebabkan tiada keizinan daripada ibu bapa, kan? Ketika itu mendapat keizinan ibu bapa itu lebih utama daripada kita mengajar benda itu. Tapi kalaulah benda itu benda yang wajib, ketika itu tak perlu kepada keizinan ibu bapa. Kalaulah benda itu wajib, tak perlu kepada keizinan ibu bapa. Dia antara wajib dan sunat. Sunat perlu izin ibu bapa, adapun wajib tak perlu izin ibu bapa. Tak perlu izin ibu bapa. Nak buat apa? Nak pergi masjid belajar fardu ain, contohnya lah, nak belajar fardu ain, benda yang wajib, ilmu yang wajib, ketika itu walaupun ibu bapa tegah, kita boleh keluar. Kan? Sebab apa? Sebab itu benda wajib, kan? Kalau nak harap ibu, contohnya lah, kalau nak harap ibu bapa dia, ibu bapa tak ajar, contohnya, kan? Yang boleh dapat ilmu macam mana? Boleh dapat ilmu tu kena pergi masjid, kena pergi sekolah, atau kena pergi tempat mengajar ilmu fardu ain. Ketika itu kita pergi walaupun tanpa keizinan ibu bapa. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab benda tu wajib. Benda tu wajib. Baik. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya adalah hendaklah ia berdiri ketika ibu bapanya berdiri kerana menghormatinya. Ini adab lah. Adab, kan? Adabnya yang eloknya adalah ketika mana ibu bapa berdiri, kita berdirilah, kan, untuk menghormati ibu bapa kita. Tapi sebenarnya tengok ni jugalah, tengok adat kat situ jugalah. Tengok keadaan atau adat, kan? Setengah tempat mungkin ini jadi adatnya, jadi kita ikutlah adat kat situ, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan? Ataupun kalau kat Malaysia ni wallahu alam, kita tengok konteks lah.
kan. Tengok konteks lah. Rasanya kalau mak ayah bangun nak ambil air, tak payah bangun kot gitu kan. Itu biar dia ambil air bangun kan. Kita tengah makan kan, tiba-tiba mak ayah nak keluar diri nak pergi dapur ambil air, tu tak payahlah. Contohnya macam mak ayah nak balik kan, mak ayah nak balik, kita pun di kan, orang kata apa, apa panggil apa, iring dia balik, apa panggil lah, panggil apa, iring lagut kan, iring balik kan, iring dia balik, gitulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun mak ayah dah masuk rumah, ketika itu mungkinlah kita boleh berdiri kan, salam kan, sapa dan juga lain-lain, gitulah. Allahumma salli ala. Jadi ikut keadaan, ikut adat, ikut keadaan, ikut adat. Ataupun kalau adat dekat tempat tu memang setiap kali ibu bapa kena diri, tu kalau gitu ikutlah kan, ikut adat. Cuma kat Malaysia ni lain sikit lah. Kat Malaysia ni mungkin kalau ketika mak ayah masuk, ketika mak ayah nak keluar kan, mak ayah masuk diri salam dia, mak ayah keluar diri salam dia, kita nak keluar diri salam dia, dan itulah kan, ikut keadaan, ikut keadaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengakui segala perintah ibu bapa dia, selagi mana tidak menyuruh kepada maksiat. Mak ayah dia suruh belajar sekarang, hukum ni wajib bukannya main-main, wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak ayah dia suruh pergi sekolah, hukum ni wajib kan. Mak ayah dia suruh pergi masjid, hukum ni wajib. Memanglah asal pergi masjid itu hukumnya adalah fardu kifayah, tapi kalau lah mak ayah suruh, wajib hukum dia. Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak ayah suruh berhenti buat benda ni, contohnya lah benda tu macam bazir masa, dia kata berhenti main game, berhenti main telefon, sekarang juga berhenti, contohnya, hukum ni wajib. Baru tahu sekarang kan. Dulu kecil-kecil tak tahu kan, dulu kecil-kecil main langgar je, tapi sebenarnya hukum dia wajib. Hukum dia wajib kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh kalau disuruh kan buat benda tak elok, dia suruh buat benda dosa kan, dia suruh minum arak ke, dia suruh berjudi ke kan, dan juga lain-lain, ketika itu tak boleh lah, ketika itu tak boleh. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak katakan apa? Nak katakan perintah ibu bapa selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, jangan ia berjalan di hadapan keduanya. Ini pun ikut keadaan. Kalau kita perlu, kita mesti jalan di hadapannya, kita jalan hadapan dia kan. Contohnya macam gelap ke apa kan, jalan tengah malam, kita nak jalan depan dia supaya tak ada lubang ke, supaya tak ada longkang ke, itu tak apa, tak ada masalah lah kan. Tapi kalau lah orang kata apa, sebolehnya kita jalan di sebelahnya ataupun di belakangnya kan, di sebelahnya ataupun di belakangnya, supaya apa? Supaya nak menghormatinya. Selalunya orang yang paling dihormati ni dia duduk di hadapan. Macam itulah, ibu bapa dia duduk hadapan, kita sama ada kita duduk tepi dia ataupun kita duduk belakang dia, gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya, jangan ia mengangkat suara lebih tinggi dari keduanya. Jangan ia mengangkat suara lebih tinggi daripada keduanya. Jangan meninggikan suara tanpa keperluan. Lainlah kalau perlu. Mak ayah tu dah pekak lah contohnya lah kan, dah hilang pendengaran, tu kena tinggikan suara lah kan, macam mana tak dengar kan. Itu kena tinggikan suara. Tapi sebenarnya macam dia masih lagi normal, masih lagi sihat dan juga lain kan, cakap macam biasa. Marah pun kalau boleh kita tahan daripada meninggikan suara. Kita tahan daripada meninggikan suara. Sebab apa? Sebab meninggikan suara ni selalunya menimbulkan kesedihan. Gitulah senang kata kan, menyebabkan kesedihan. Lainlah kalau adat orang kat situ memang menjerit. Di kadang-kadang setengah kaum, setengah orang masyarakat tu dia macam cakap menjerit kan. Kan, ini cakap menjerit kadang. So keluarga macam tu kadang. Yang saya tahu ada orang Vietnam, orang Vietnam cakap memang kuat. Walaupun duduk dekat kan. Jadi kemungkinan mereka tu tak masalah kan. Dia tengok adat kan, setengah adat suara kuat
masih lagi belum suara tinggi, dia suara lebih kuat baru tinggi, gitulah, diikut adat tempat tersebut. Jadi kalau kat Malaysia ni rasanya kalau volume macam ni rasanya okey lagi lah kan, volume macam ni rasanya okey lagi lah. Lebih tinggi daripada itu barulah dipanggil sebagai mengangkat suara. Senang kata mengangkat suara ni adalah apabila kita mengangkat suara lebih daripada kebiasaan dan juga menunjukkan kemarahan kita. Itu tak boleh tu. Kalau itu yang tidak boleh kan. Kenapa? Kerana itu boleh melukakan hati ibu bapa kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita supaya tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai ke umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar, sekalipun uf ni ini mungkin bahasa Arab lah kan. Mungkin orang Arab dia kalau marah kalau dia marah dia macam tu. Tapi kalau Malaysia ni tak pasti. Malaysia ni macam tu kot, macam tu lah. Itu lah kan. Tu kalau Malaysia lah kan. Macam tu kan contohnya kan. Gitu. Itu contohnya lah. Jangan kita sekalipun. Engkau ni contoh je lah kan. Jadi itu kalau Malaysia lah kan. Jangan kita mengeluarkan perkataan yang seolah-olah membantah dia. Ke kalau orang Melayu, kalau orang Arab ke, juga yang lain lah gitu. Faham Dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, wala tanharhuma. Ini maksud dia. Janganlah menengking dan juga menyergah mereka. Maksudnya jangan meninggikan suara lebih daripada kebiasaan untuk menengking mereka. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan santun. Jadi ini adab kita dengan ibu bapa kita. Marah mana sekalipun, marah dengan suara yang biasa. Gitu. Marah mana sekalipun, marah dengan suara yang biasa. Bukannya kita tak boleh marah dia orang. Boleh marah dia orang kalau perlu kan. Tapi marahlah dengan suara yang biasa. Marahlah dengan perkataan yang elok. Kan? Marahlah dengan perkataan yang elok, marahlah perkataan dengan suara yang normal. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Maksudnya adalah kita menyahut panggilan dia. Kita menyahut panggilan dia dengan segera. Kan? Dan juga menyahut itu dengan sahutan yang elok. Ini pun ikut adat. Kan? Ini pun ikut adat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang Arab dia kalau nak adab dia menyahut panggilan, dia panggil labbaik. Kan? Macam kita pergi haji kan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik tu dia perkataan untuk menyahut seruan sesuatu yang mulia. Kalau dengan Allah SWT kita labbaik Allahumma labbaik kan. Kan maksudnya kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan ibu bapa kan, dia pun labbaik juga kan. Jadi kalau kita macam mana? Kalau kita ikutlah kita punya adat kita kan, ya ayah ke, ya mak ke kan, tu kot, ya je kot. Apa lagi? Gitulah. Maksudnya kita menggunakan perkataan yang mengikut adat itu adalah seruan atau sahutan yang elok kan, sahutan yang elok dan sahutan yang hormat. Bukannya menyahut dengan biadab, bukannya lambat menyahut surah mereka gitu. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ayah tu suruh sahut ya ayah, kita ya ayah lah kan. Kalau mak tu suruh dia sahut ya mak lah, kita kena buat gitu. Faham ikut keluarga masing-masing, ikut adab masing-masing. Kalau itu yang kita rasa elok, kita guna itu. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Bismillah. Seterusnya, hendaklah ia sentiasa menuntut keredaan keduanya. Hendaklah kita sentiasa mencari keredaan kedua mereka. Hendaklah kita sentiasa mencari keredaan kedua mereka kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga terkadang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala terletak kepada keredaan kedua ibu bapa kan. Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala terletak kepada keredaan kedua ibu bapa kan. Ini pada perkara-perkara yang baiklah.
kan. Kalau itu perkara yang baik dan juga benda itu diredai oleh ibu bapa kita, kita kena kejar benda tu kan, kita kena kejar benda tu. Dia suka apa kan, dia suka kita apa, lawat dia sekurang-kurang sebulan sekali, lawat dia sebulan sekali contohnya kan. Dia redha kalau kita lawat dia sebulan sekali, kita lawat dia sebulan sekali. Ini kalau dah besar lah kan. Kalau masih kecil apa, dia redha kita ikut cakap dia kan, balik pukul 7 kan, jangan keluar lama sangat kan, jangan buat benda yang pelik-pelik, jangan press motor malam contohnya lah kan. Contohnya jadi itulah keredaan, itu keredaan mereka, jadi kita ikut keredaan mereka kan. Walaupun benda tu sebenarnya tak salah pun, keluar pukul 7 pergi mana, pergi beli barang, nak pergi beli air contohnya kan, keluar lepas maghrib nak pergi mana, nak pergi beli air je kan, nak pergi makan sikit je. Tapi kalau lah benda tu tak diredai oleh ibu bapa kita, kita tinggalkan. Faham walaupun benda tu tak salah, tapi disebabkan benda tu tak diredai oleh ibu bapa kita, maka kita kena tinggalkannya. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana dia tak melanggar perintah Allah SWT, kita ikutinya. Baik, seterusnya yang ke-8, hendaklah ia bersikap tawaduk kepada keduanya. Kena bersikap tawaduk. Kita kena bersifat dengan sifat kehinaan di hadapan ibu bapa kita. Kita kena bersifat dengan sifat kehinaan di hadapan ibu bapa kita. Walaupun kita ni lebih hebat, walaupun kita ni kerja lebih elok, walaupun kita lebih kaya, walaupun kita ni lebih berstatus kan daripada ibu bapa kita, tapi di hadapan ibu bapa kita, kita adalah orang yang hina dan kita adalah orang yang hina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, jangan ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya, dan jangan pula ia menyebut apa-apa perkhidmatannya bagi keduanya. Jangan sekali-kali kita mengungkit, di hadapan ibu bapa kita. Walaupun betul banyak kita bagi dia, contohnya lah kan, walaupun banyak kita bagi dia kan, bagi setiap bulan kan, macam-macam bagi, beli barang Shopee lah kat dia kan, bagi duit kat dia, bank in duit lah kat dia kan, belanja dia makan lah dan juga lain. Walaupun begitu, tak boleh kita mengungkit jasa kita, pengorbanan kita terhadap dia. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana beza kan, beza. Sebanyak mana sekalipun kita memberi sebanyak mana sekalipun kita bagi dia macam-macam, tak dapat nak membalas apa yang dibagi kepada kita sebelum itu. Faham walaupun kita jaga dia 24 jam, tak sama dengan dia jaga kita 24 jam. Itulah senang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Orang kata apa? Orang kata apa? Beza kita jaga mak bapak dengan mak bapak jaga kita. Beza mak bapak jaga kita dengan kita jaga mak bapak. Takkan sama kita jaga mak bapak dengan mak bapak jaga kita, takkan sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab mak ayah kita jaga kita nak kita hidup. Mak ayah kita jaga kita nak kita hidup kan, daripada bayi kan, bayi bagi susu, bagi makanan, mandikan kan, kalau sakit bagi ubat, apa lagi, apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak sihat bawa pergi klinik kan, dah besar bagi sekolah. Jadi dia jaga kita nak bagi kita hidup, adapun kita jaga dia sebabkan dia nak mati. Itu beza dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Mak ayah jaga kita supaya kita hidup, kita jaga mak ayah kita sebabkan dia nak mati kan. Itu beza dia. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi nak katakan apa, walaupun banyak mana sekalipun kita luangkan masa, bagi duit, bagi hadiah ke apa kepada dia, tak sama dengan apa yang bagi kita. Takkan sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takkan sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kena ingat gitulah. Jadi jangan kita menyebut-nyebut jasa kita, jangan kita mengungkit jasa kita. Senyap je. Walaupun dia tu, contohnya lah, dia tu jenis tak bersyukur, contohnya lah kan, dia lupa dengan apa, senyap je lah. Macam mana kan, senyap je lah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengenal jasa kita dan membalas jasa kita. Cukup tu. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang ke-10, jangan ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Ataupun kalau kat sini, kalau dalam bahasa Arab ni, wala yanzuru ilaihima syazaron. Maksudnya apa? Jangan melihat mereka di ekor mata kita. Jangan menjeling mereka gitu. Jangan menjeling mereka. Jangan tengok melalui ekor mata kita. Tahu kan menjeling kan? Menjeling maksudnya kita tengok sesuatu tu dengan ekor mata kita. Dengan
sisi kanan ataupun sisi kiri mata kita. Dia beza menjeling dengan melihat kita kita memalingkan muka kita ke orang, ke benda tu. Tu melihat kan. Kalau menjeling kita tengok, sedangkan kepala kita tak bergerak. Kita tengok ikut ekor mata sahaja. Gitu. Jadi itu tak boleh kita buat dekat mak bapak kita. Nak tengok mak ayah, tengok dengan elok, paling mata. Mak ayah cakap paling apa ni, paling badan sekali, paling badan, hadapi mereka gitu. Bukannya dicakap kita tak lihat, dicakap kita tengok jeling gitu. Itu adalah kurang adab kepada ibu bapa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya itu yang ke-9. Itu yang ke-10. Yang ke-11, janganlah ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya. Jangan masamkan muka. Kan? Jangan masamkan muka. Jangan melihatkan riak muka yang tak elok kepada ibu bapa kita. Jangan menunjukkan muka yang muka apa panggil lah, muka masam lah kan. Jangan masamkan muka di hadapan mereka kan. Jumpa dengan muka yang elok kan. Kalaulah kita bertemu dengan orang yang tak dikenali pun, ataupun orang Islam yang lain pun, kita disunatkan untuk memaniskan muka, apatah lagi kita dengan mak ayah kita kan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kan, janganlah kamu menghina sekecil-kecil ma'ruf sekalipun, walaupun engkau melihat saudaramu dengan wajah yang ceria. Nak kata apa? Jumpa dengan orang elok wajah ceria. Apa tadi, kalau kita jumpa dengan mak ayah kita, lagilah kita kena berwajah yang ceria. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga yang ke-12, janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin dari keduanya. Ini yang cakap tadi tu kan. Walaupun bermusafir nak buat benda yang sunat, walaupun bermusafir nak buat benda yang sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak gimana? Nak pergi berjihad contohnya lah kan, berjihad yang sunat lah kan. Nak gimana? Nak pergi buat umrah sunat. Nak pergi mana? Nak pergi haji sunat. Nak pergi mana? Nak pergi ziarah kubur contohnya kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pergi mana? Nak pergi ziarah kawan jauh contohnya. Ketika itu nak tak nak kena mendapatkan keizinan ibu dan ayah. Nak tak nak kena dapatkan keizinan ibu dan ayah. Yang tak perlu keizinan hanyalah permusafiran yang wajib. Kan, nak pergi menuntut ilmu kan, nak menyelesaikan satu hak yang wajib gitu. Itu tak ada masalah. Tak izin pun sama. Tak izin pun tak apa. Dapatkan izin bagus, tapi tak perlukan izin kan. Tapi kalau benda yang selain pada benda yang wajib, ketika itu perlukan keizinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu yang ke-12. Itu yang last sekali. Jadi itu adalah adab kita dengan ibu bapa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Bismillah. Alhamdulillah. Soalan ke? Tak ada kan? Tidak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada live Oh, ni live dia. Tak nampak live dia. Tak ada tak ada. Kalau tak ada, kita sambung sikit lagi. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasal yang kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Fasal yang kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Adab dengan Allah Ta'ala kita dah selesai. Adab dengan orang alim, orang yang guru kita dah belajar. Adab sebagai murid kita dah belajar. Adab dengan ibu bapa kita dah belajar. Sekarang ni kita nak pergi mana pula? Kita nak pergi kepada adab dengan orang-orang selain daripada itu. Adab dengan orang-orang yang selain daripada itu, selain daripada guru, selain daripada ibu bapa. Apakah itu? Iaitu seluruh manusia. Apa kata penulis rahimahullah? Dan ketahuilah olehmu bahawasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid dan ibu bapamu adalah terbahagi kepada tiga kelompok. Selain daripada
Allah tu lain lah kan. Selain daripada guru, selain daripada murid, selain daripada ibu bapa, kita bahagi kepada 3 kelompok. Apakah itu? Kelompok pertama adalah orang yang tidak kita kenali. Orang yang tidak kita kenali. Orang yang kita berselisih dekat jalan, orang yang kita berselisih dengan dekat kedai makan ke, kita berselisih kat kedai ke, kita berselisih kat masjid ke apa ke, kan? Faham orang yang tak kita kenal, orang yang kita kenal. Yang kedua adalah kelompok kedua, sahabat karib. Sahabat yang kita kenal, sahabat yang kita boleh sembang, sahabat yang kita selalu jumpa, sahabat yang kita selalu kontak, gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kelompok yang ketiga, apakah itu? Orang yang kita kenali, kenal sahaja, bukan sahabat karib. Orang yang kita tak kenal, orang yang kita kenal betul-betul kenal, kan, kawan dan juga lain-lain, kawan yang kawan yang rapat, kawan yang kita sembang selalu, kawan yang kita kenal selalu, kan. Dan juga yang ketiga adalah kawan orang yang kita kenal tapi kita tak kawan rapat sekalipun. Kita tak kawan rapat pun. Kenal, tahu nama, tahu dia duduk mana, tahu dia buat apa, tapi tak tahu apa benda dah. Sembang pun tak sembang sangat, kan. Kontak pun tak kontak sangat. Itu yang ketiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi setiap daripada kelompok ni ada adab dia. Setiap daripada kelompok ini ada adab dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita akan tahu macam ni, insya-Allah. Kelompok pertama, apakah ada adab dia? Adab-adab dengan orang yang tidak kita kenali. Apakah yang pertama? Jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Kalau dia orang sembang, jangan join, biar je. Sembang kosong lah maksudnya, kan. Kalau dia tengah sembang kosong, biarkan sahaja, kan. Jangan kita join, kan. Jangan kita join. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar dia cakap, biar dia sembang, jangan kita nyebuk. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Yang kedua, jangan engkau mendengar perkataan mereka yang jahat-jahat. Kalau dia tengah mengumpat, kalau dia tengah fitnah, kalau dia tengah menipu, dia tengah buat benda yang berdosa, cakap yang berdosa, sama juga kita jangan mendengar dan kita jangan join. Jangan dengar, jangan join. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan mendengar, jangan join. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham Yang ketiga, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjahatkanmu. Orang mengumpat kita, orang yang kita tak kenal pun, tiba-tiba mengumpat kita. Kadang berlaku zaman sekarang ni, kan, nyebuk je, semua orang nak komen. Kan, tiba-tiba ada orang online ke, dekat WhatsApp ke, kat Facebook ke, kat Instagram ke, kat TikTok ke, apa lagi, dari mana je lah, kan, dekat thread ke, apa ke, Twitter ke, apa ke, kan, orang kita tak kenal tiba-tiba mengumpat kita, kan. Tiba-tiba fitnah kita, tiba-tiba membuat penipuan terhadap kita, tiba-tiba mencela kita, mengejek kita dan juga lain-lain. Apa kita kena buat? Buat tak tahu. Jangan hiraukan. Jangan hiraukan. Jangan hiraukan. Allahumma salli. Apa tu? Salam. Oh dekat ni Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke kalau mengungkit kebaikan atau pengorbanan kepada ibu bapa, suami, isteri, siapa-siapa, pahala kebaikan itu akan hilang? Contoh, isteri mengungkit pengorbanan telah menjaga anak-anak atau masak pada suami, maka pahala untuk anak. Ia pada kebanyakan hal. Ia pada kebanyakan hal. Kita mengungkit kebaikan yang kita buat kepada orang boleh menghilangkan pahala kebaikan tersebut. Kita bagi sedekah ke orang tu, tiba-tiba orang tu dia, orang kata apa, dia buat, lepas tu dia buat tak layan kita je, boleh tak kita ungkit pada dia? Tak payah ungkit, biar je. Tak kalau kita mengungkit kebaikan kita kepada dia, benda tu boleh menghilangkan, merosakkan kita punya amalan ketika itu, kan. Dia tak layan kita lepas tu, tak layan dia, kan. Kita dah buat baik banyak kepada orang ni, tiba orang tu buat tak layan kita, tak payah ungkit, senyap je. Lepas tu kalau dia minta lagi, tak layan dia. Gitulah, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma ada beberapa golongan sahaja boleh mengungkit. Cuma ada beberapa golongan sahaja yang boleh mengungkit.
Dan juga mengungkit tu tak dosa, maksudnya tak tak menghilangkan kebaikan tersebut. Yang saya ingat dua saja. Wallah a'lam, ada lebih saya tak ingat, tapi yang saya ingat dua saja. Yang pertama adalah ibu bapa, yang kedua adalah guru. Dua saja. Ibu bapa boleh mengungkit. Ibu bapa boleh mengungkit kepada anak-anak. Kan? Kan? Soalnya ibulah kan mengungkit kan. Kan? Dia kata kau ni aku lahirkan kau kan, aku nyusu kau dan juga yang lain. Kau macam ni kat aku, contohnya lah. Kan? Mengungkit. Tak ada masalah. Boleh. Bukan tak ada masalah lah. Boleh. Boleh. Bapa nak ungkit ke anak dia kan, bagi macam-macam, sekolahkan dia, bagi duit pergi universiti, bagi duit belanja dan juga yang lain, boleh. Tidak menghapuskan kebaikan. Guru mungkin kepada anak murid, boleh juga kan. Cikgu tu tak puas hati dengan anak murid dia, dia kata aku dah kan, dah kan cikgu dah bagi pelatihan, cikgu dah bagi apa nota, cikgu dah macam-macam kan, degil kan, derhaka contohnya kan, contohnya boleh, tak ada masalah. Yang saya ingat dua saja, yang lain selain itu saya lupa. Saya tak tak ingat lah. Yang saya ingat dua saja. Wallahu a'lam, mungkin ada lebih, saya pun tak pasti, tapi yang saya ingat dua saja. Guru dan juga ibu bapa. Ibu bapa boleh mengungkit kepada anak, guru boleh mengungkit kepada anak murid. Boleh. Kan? Kalau macam kadang ibu kan pemahaman pahala tersusu kau. Tak boleh tak halal dengan susu tu. Macam mana benda tu halal dia menjadi haram pula. Benda tu dah bagi je. Oh senang je tu. Kan tu tak boleh, tu tak betul lah. Tu tak betul lah tu. Kan aku haramkan harta aku sebelum ni. Pasal boleh haram pula. Kan itu betul tu. Janganlah dia walaupun boleh tapi kena berpada-pada lah. Kena ingat lah, jangan over sangat kan. Boleh tapi kena ada level dia lah. Maksudnya ikut keadaan lah. Kan? Contohnya macam masalah aku tak halal apa ni, mak ke tak halalkan susu lah, tak halal makan minum lah, bapa tak halalkan harta, itu tak boleh lah. Mana boleh gitu kan. Benda tu dah bagi, tiba-tiba kita nak haramkan, tak boleh lah, mana boleh kan. Macam tu susah lah kan. Itu tak betul lah, tak betul. Itu maksudnya tak boleh bagi itulah. Benda tu tak juga halal. Kan gitulah, benda tu tak juga halal. Mana boleh kita dah bagi untuk kita haramkan, tak boleh lah kan. Benda tu halal masa kita bagi tu, kita dah bagi keredaan, lepas tu kita nak tarik pula keredaan tu, tak boleh lah. Tak boleh jadi. Itu tak bagi izin. Tapi ni kita dah bagi izin, kita dah bagi ke dia benda tu, tiba-tiba kita aku tak bagi kau benda tu, contohnya, mana boleh kan. Mana boleh tarik benda yang kita dah bagi, tak boleh kan. Hadiah pun kalau kita dah bagi, tak boleh tarik. Walaupun orang tu buat khianat kita, tak boleh tarik. Kita bagi hadiah kepada orang tu, macam-macam kita bagi hadiah kat dia, bagi hadiah handphone, bagi hadiah baju dan juga lain. Tiba-tiba kawan tu khianat kita, contohnya lah kan. Kawan tu buat jahat kita kata aku haramkan hadiah aku, tak boleh. Mana boleh haramkan hadiah kan. Kau dah bagi, kau bagilah kan. Tuhan hantaran tu lain sikit. Masalah hantaran lain sikit. Hantaran tu lain sikit, dia ada bahasan sikit kan. Bukan hantaran, mas kahwin ke mas hantaran, tu lain sikit kan. Sebabkan dia ada perjanjian nak kahwin kan. Tu lain sikit lah. Tapi kalau bagi hadiah tu lain cerita, itu lain lah kan, tu lain. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak haramkan benda kita dah bagi sebelum ni, tu tak boleh lah. Tu tak boleh lah. Benda tu dah halal lah, kita dah bagi dah, dia kita haram, tak boleh. Faham Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapakah boleh mengungkit? Yang boleh mengungkit hanyalah ibu bapa dan guru. Itu yang saya ingatlah. Allahumma salli ala. Baik, seterusnya. Yang keempat, hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Kalau boleh kita kurang bergaul dengan orang yang kita tak kenal, dan juga kita kurang bergantung kepada mereka. Gitulah, kurang bergantung kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kurang bergantung kepada mereka. Sekarang kita tak tahu siapa kan. Mungkin orang tu orang jahat, mungkin orang tu dia niat tak baik, mungkin dia tu ada dendam dengan kita, sebab ada itulah, maksudnya ada benda yang jahat lah. Jadi kita tak kenal dia orang,
kan. Jadi ketika itu eloklah kita berhati-hati dengan dia orang. Kan, takut nanti kalau kita banyak bergantung dengan dia orang, banyak kita mengambil hajat mereka dan juga lain-lain, jadi takut kita ni termakan budi kan. Termakan budi kan, termakan budi. Nanti orang tu na'udzubillah, tiba-tiba orang tu jahat kan, dia ungkit balik contohnya, kita pun rasa bersalah, takut macam itulah kan. Jadi ketika itu eloknya apa? Eloknya kita limitkan, kita hadkan kita punya interaksi dengan orang yang kita tak kenal. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada sedikit kemusykilan mengenai hubungan persahabatan. Saya ada kenalan seorang sahabat dan kami telah berkawan sejak zaman sekolah hingga kami sudah besar sekarang. Isunya baru-baru ni macam ni. Isunya baru-baru saya dapat tahu bahawa beliau seorang gay. Saya sudah beri teguran banyak kali tapi dia degil. Adakah saya boleh terus berkawan dengan dia? Boleh berkawan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia, kita tahulah kata hubungan liwat tu adalah dosa, kita tahu kan. Allahumma salli. Kita tahulah kata apa, gay yang orang yang homoseksual yang meliwat orang ni, hukum ni dosa, na'udzubillah kan. Tapi tak semesti kita tak boleh berkawan dengan orang yang buat dosa kan. Dosa liwat ini dia sama saja dengan dosa lain. Jadi ibarat dia macam kita tanya, boleh tak saya berkawan dengan orang yang suka menipu? Boleh, kawan orang suka menipu, tapi kena hati-hatilah kan. Dosa menipu dengan dosa tu sama je, faham dua dosa besar. Dua dosa besar kan. Allahumma salli alaihi. Cuma sekarang ni zaman sekarang ni, zaman sekarang dan juga masyarakat sekarang ni, dia seolah-olah dia melihat dosa liwat ni ataupun dosa gay ni macam dosa yang tersangat besar sampai tak boleh nak dimaafkan. Tak ada, dia tetap juga dosa, tapi dia dosa sama saja macam dosa menipu, dosa mencuri, dosa apa lagi, dosa lain dosa lah. Boleh, tak ada masalah nak tolong kawan. Kalau dia tak berniat jahat pada kita kawan dengan dia, tak ada masalah. Itu dosa dia dengan Tuhan kan. Seperti mana kita boleh berkawan dengan orang, contohnya lah, na'udzubillah, pernah berzina kan. Dia memang kawan lama kita, tiba-tiba na'udzubillah kita tahu dia berzina kan, kita ikutlah, kita nak kawan dengan dia boleh, kita kawan itu boleh. Tapi kalau kita kawan itu, kita nasihat dia, kita bimbing dia, tak ada masalah. Murtad tu susah sikit lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sebenarnya baik, bismillah, alhamdulillah. Dia sebenarnya baik. Allahumma salli ala sayyidina. Dia sebenarnya ni ada ini lebih kepada perbahasan yang dipanggil sebagai hajar. Hajar kan, maksudnya boykot, hajar. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Orang kata apa, hukum kita apa, bahasa Melayu hajar saya tak ingat. Hukum kita memutuskan hubungan, gitulah. Hukum kita memutuskan hubungan dengan orang Islam yang lain lebih 3 hari, hukum dia haram kan. Orang tu, contohnya lah, kita ada kawan dengan orang tu, dah biasalah sembang dan juga lain-lain, dia bergaduh tak bercakap lebih 3 hari, itu hukum dia haram. Itu hajar. Apa ya hajar kan, jim ra kan, bukan ha kan, ha bulat tu, ha bulat jim ra kan. Orang apa, boykot boykot lah, boykot kan. Macam boykot, maksudnya putuskan hubungan, tidak bercakap, putuskan hubungan dengan orang Islam lebih 3 hari, hukum dia haram. Gitulah. Dia kalau dia maksudnya dia memutuskan percakapan disebabkan itulah asalnya rapat, jadi tiba tak rapat langsung kan. Sebab apa? Sebab pergaduhan dan juga lain. Jadi ketika itu kalau lebih 3 hari, hukum dia haram. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda putusnya dia macam Allahumma salli. Tu tak salah. Tu tak ada masalah. Itu macam mana? Itu bukan tu. Ini maksudnya asalnya rapat, asalnya bercakap, contohnya lah, asalnya bercakap setiap hari, asalnya
bertegur siapa setiap hari. Tiba-tiba disebabkan pergaduhan langsung tak bertegur, langsung tak bercakap. Tu maksud dia. Tapi kalau contohnya orang tu dah pindah jauh, betul kita dah lama tak sembang dia, tu tak masalah. Itu bukan sebab gaduh, itu sebabkan dia jauh. Itulah. Boleh, tak ada masalah. Ni sebabkan gaduh. Faham Baik, al-hajr hukum asal dia haram kalau lebih 3 hari. Sebab itulah eloknya orang kata pergaduhan ni diselesaikan cepat. Dan minta maaf dan juga lain. Tapi ada situasi boleh untuk kita boykot ataupun tak cakap orang tu lebih 3 hari. Iaitu apa? Iaitu kalau orang tu dia buat benda maksiat. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap 3 orang sahabat yang tak pergi perang. Perang apa Perang Tabuk. Ada 3 sahabat tak pergi perang Tabuk. Kan? Lepas Rasulullah balik pada perang Tabuk, 3 sahabat ni dia minta maaf, kan? Dia katalah dia buat maksiat, dia minta maaf sebab tak sertai perang Tabuk. Lepas tu sahabat dan juga Rasulullah SAW tak bercakap dengan dia orang. Dia bagi salam, Rasulullah tak jawab. Dia bagi salam kat sahabat lain, sahabat lain tak jawab. Gitulah, boykot lah kemudian. Saya tak ingat berapa lama, tapi lebih 3 hari lah, kan? Lama kena gitu. Sampailah turun ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata Allah menerima tawar mereka. Lepas tu barulah ketika itu berlakunya, maksudnya tak boykot lah kata. Jadi nak katakan boykot sebabkan buat maksiat boleh lebih 3 hari. Tapi pada konteks zaman sekarang kita tengok, adakah boykot macam tu lebih bermanfaat ataupun teruskan hubungan lebih bermanfaat? Itu kita tengok. Itu kita tengok. Kalau lah boykot ketika itu lebih manfaat, ada kesan, boykot. Kalau tak ada kesan, tak boykot. Jadi masalah tadi murtad, ada juga dan lain. Tengoklah apa lebih berkesan. Takut-takut cuma zaman sekarang ni, takut lagi kat Malaysia. Tahu-tahu kalau kita boykot orang macam tu, dia lebih menjauh. Dia pergi pula cari geng yang nauzubillah, kan gay lah. Kan geng-geng dia lah yang membawa dia lebih kepada ke arah tu. Kan tu kita takut zaman sekarang. Kan sebab kat Malaysia ni kan banyak bukan kat Malaysia je lah, kat mana je lah. Kan sekarang ni tak kisah kat mana, dia takut-takut kalau kita boykot macam tu, orang tu lebih agresif ke, lebih hanyut ke arah situ. Kan jadi tengok keadaan. Jadi kalau tak boykot dia, teruskan hubungan tu lebih bermanfaat, lebih ada peluang untuk kita bawa dia kepada jalan kebaikan, maka buat macam itulah. Dia kena tengok situasi. Kena tengok situasi. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina. Panjang. Faham Baik. Jadi canggih ni kalau boleh kawan dengan dia, kan, dengan kesempatan kita kita nak bimbing dia, kita nak bagi dia contoh yang baik, tu tak ada masalah. Kan tak ada masalah. Risau juga kadang-kadang kalau dia tu ada niat jahat kita lari lah, kan. Niat jahat kita lari lah, kan. Itu dah lain cerita dah tu. Faham minta Aaron ya, kan. Allahumma salli ala sayyidina. Faham baik. Ni Pak Amir ada apa? Ada soalan ke? Liwat. Dosa besar kan? Dia dosa besar. Dosa besar. Bukan laki-laki je, laki dengan perempuan pun dosa juga. Liwat laki dengan laki dengan perempuan pun dosa juga. Liwat ni masuk daripada belakang lah, senang kata. Masuk dari belakang. Dosa. Buat laki dengan laki dosa, laki dengan perempuan pun dosa. Suami dengan isteri pun dosa. Suami buat kat isteri dosa. Liwat ni dosa. Hukum dia haram. Faham dia selain pada tu okey. Di belakang je tak boleh. Kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham baik. Seterusnya kita ambillah sekali. Yang kelima adalah hendaklah engkau memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang munkar, kan, dengan cara yang lemah lembut kalau mereka bersedia menerima perkataan. Dan juga ini hak kita, ini aku kata mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran lah, kan. Dia kalau kita nampak kemungkaran, walaupun orang yang kita kenal, kalau kita boleh tegur, kita tegur, kan. Allahumma salli ala sayyidina. Ini awal sebahagian daripada yang disebut oleh Rasulullah SAW, adab duduk tepi jalan. Adab duduk tepi jalan. Yang main kan, duduk tepi jalan pun ada adab dia.
Kita duduk tepi jalan, duduk bawah pokok, ada adab dia. Kan ada hadis kan, apa kata Rasulullah SAW, iyyakum wal julus bit turuqat. Kan apa kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu menjauhi daripada duduk di tepi jalan. Kan sahabat kata, ya Rasulullah, memang biasa kami duduk tepi jalan, kami sembang tepi jalan, kami tunggu siapa tepi jalan. Apa kata Rasulullah SAW, boleh duduk tepi jalan, tapi ada adab dia. Kan bagi salam, dan juga antaranya apa? Antaranya adalah mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran ni lah. Kan termasuk pada yang kelima ni lah. Kan jadi kalau kita nampak orang yang kita kenal buat benda yang munkar, dan juga kita rasa kita boleh tegur dia, dan juga dia boleh menerima teguran kita tegur dia. Kan kita kena tengok juga, orang ni boleh terima tak, orang tu boleh terima tak teguran aku. Tu kita kena tengok juga. Kan takut-takut kalau kita tegur orang yang tak boleh terima teguran, dia kesan dia lain, gitu kita lah kata kan, backfire kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita rasa kita boleh tegur dia, dan juga dia boleh mendengar teguran kita tegur dia. Kita tengok budak-budak kan, remaja ke apa, orang yang lebih muda daripada kita buat salah, mungkin kita boleh tegur kan, sebab kita sebagai orang yang dewasa, dan juga dia sebagai macam orang kata apa, budak-budak, mungkin dia boleh mendengar kata kita. Tapi kalau yang buat tu orang tua, datuk pula kan, datuk, orang tua, orang kaya, takut kita yang biasa ni, kita bagi teguran, takut dia backfire kan, takut dia lagi melawan kita. Jadi ketika itu baik kita tak payah tegur lah. Tengok situasi lah, kena pukul lah, mengamuk kan. Jadi ketika itu jadi daripada dia buat satu dosa, jadi tambah dosa lain, gitu lah. Macam tu. Daripada dia buat satu dosa, kita tegur dia, jadi dia tambah dosa lain, tambah pula dosa mengamuk, tambah pula dosa mencela, tambah pula dosa apa, na'udzubillah, sampai pukul orang tu ke. Jadi ketika itu baik kita biar je lah kan, dia ni tak dengar kata aku lah. Tapi kalau contohnya macam kita ni ada authority kan, kita ni contohnya macam aku kata apa, ada nama ke, ustaz yang ada nama ke kan, pendakwah yang ada nama ke, kita boleh tegur dia, kita tegur dia dengan elok, ikut situasi. Faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya kelompok yang kedua kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu alam. Tak soalan kan? Tak ada. Wallahu alam. Saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya pada pagi ini. Sebelum daripada saya akhiri majlis kita, saya ajak tuan-tuan dan puan untuk menyertai korban kita serendah 290 kan, di 8 buah lokasi kan. Boleh nak yang murah ada kan, negara kegemaran anda pun ada, insya-Allah. Jadi boleh tengok kita punya package korban di website kita, ataupun kalau tak mampu untuk melakukan korban walaupun 280, boleh menyertai sedekah daging kami kan, serendah RM30. Jadi boleh tengok kat link, tekan link kan, derma kat situ, ataupun melalui bank apa ada, Maybank pun ada, dan juga yang lain boleh ikut bank in, atau melalui QR code yang ada dekat skrin ni. Kalau TikTok boleh tengok dekat bio, insya-Allah. Link di bio, insya-Allah. Baik, saya setakat sajalah perkongsian saya. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.